Ramadan bukan masa nak pecahkan rekod deadlift. Ini bukan audition The Biggest Loser. Tips yang pertama, fokus pada konsisten, bukan ekstrim. Tak perlu workout 1 jam setiap hari. 15 minit hingga 30 minit pun dah cukup kalau konsisten. Lebih baik sikit-sikit tapi istiqamah daripada semangat hari pertama je, lepas tu gaib. Tips yang kedua, kurangkan intensity. Ramadan bukan masa nak pecahkan rekod deadlift. Ini bukan audition The Biggest Loser. Sebaliknya, buat senaman ringan kesederhana je. Contohnya, brisk walk, jogging santai, berbasikal ringan ataupun bodyweight workout. Ingat, kita nak sihat, bukan nak hitam depan surau. Tips yang ketiga, anda juga perlu menjaga hidrasi. Apa itu hidrasi? Hidrasi ialah proses memastikan badan mendapatkan cecair yang mencukupi, terutama air supaya badan dapat berfungsi dengan baik. Jadi, bila berbuka, minum air secukupnya antara waktu berbuka hingga sahur. Jangan semua minum air manis je. Nanti workout jadi slow motion sebab gula overload. Air kosong tetap pilihan yang terbaik. Tips yang terakhir, anda perlu dengar badan sendiri. Kalau rasa pening, terlalu letih atau tak larat, perlu berhenti. Puasa ni ibadah. Jangan sampai sebab nak badan yang fit, anda jatuh pengsan depan gym. Ingat, Ramadan bukan bulan untuk berhenti aktif. Ini bulan untuk upgrade disiplin. Puasa, solat dan senaman baru seimbang dunia akhirat.